sekadar menghina Nabi Nuh. Malah apabila kaum dia ni nak buang air besar dan air kecil ni, semua akan naik ke kapal Nabi Nuh ni dan buang segala hajat dia di atas kapal Nabi Nuh ni. Dan kita tengok begitu sabarnya Nabi Nuh dengan kaum dia ni. Apabila semua kaum dia ni nak buang hajat di atas kapal Nabi Nuh ni, ada seorang yang lumpuh pun nak buang hajat di atas kapal Nabi Nuh. Jadi dia panggillah orang untuk papah dia ke kapal Nabi Nuh alaihissalam ni. Apabila dia buang hajat di atas kapal Nabi Nuh ni, dia tergelincir di atas kapal Nabi Nuh ni. Apabila dia tergelincir di atas kapal Nabi Nuh ni, lumpuh dia sembuh. Apabila lumpuh dia sembuh, dia turun daripada kapal Nabi Nuh ni. Orang yang bawa dia tadi, dia cakap, kamu lumpuh tadi, kenapa kamu sembuh? Jadi dia cakap, mungkin najis-najis ni yang membuatkan aku menjadi sembuh. Tersebarlah berita bahawa najis di atas kapal Nabi Nuh ni boleh membuat ubat. Jadi semua datang ke kapal Nabi Nuh ni untuk mengambil najis-najis dia kembali. Dia yang buang dan dia yang bersihkan balik kapal Nabi Nuh alaihissalam. Datanglah sampai licin semua najis-najis yang mereka buang di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Apabila siap kapal Nabi Nuh ni, Nabi Nuh memerintah semua orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam ni, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, untuk naik ke kapal Nabi Nuh ni. Dan Nabi Nuh memerintah semua haiwan secara berpasang-pasangan ni naik juga di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang naik 80 orang lebih ni di atas kapal Nabi Nuh ni ialah semua kaum kerabat Nabi Nuh, anak-anak Nabi Nuh dan menantu dan cucu cicit Nabi Nuh alaihissalam saja. Tidak ada daripada kaum Nabi Nuh ni yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh dikurniakan 4 orang anak yang bernama Syam, Ham, Yafis dan Kanaan. 3 daripada 4 anak Nabi Nuh alaihissalam ni yang beriman kepada Nabi Nuh dan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang bernama Kanaan ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni di atas pengaruh isteri Nabi Nuh ni, mak kepada Kanaan ni. Jadi dia tak naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam. Selepas siap kapal ni, Allah memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dan Allah memerintahkan langit untuk turunkan hujan. Jadi atas dan bawah air untuk tenggelamkan bumi ni. Kerana doa Nabi Nuh, jangan biarkan satu nyawa orang kafir pun yang tinggal, yang hidup di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi berlayalah kapal Nabi Nuh ni selama sebulan di atas kapal ni dan berlabuh di Bukit Judi. Dan air banjir ni Allah bekukan di kutub utara. Sebab itu kalau cairnya kutub utara ni, maka tenggelamlah bumi ni. Dan bermulalah peradaban baru manusia ni, semuanya akan bernasab kepada Nabi Nuh alaihissalam ni. Sebab itu Nabi Nuh digelar bapa kedua manusia.